Bagi orang yang busy, ESG adalah option yang terbaik untuk kita kurus. Okay, saya Puan Salwani, salah seorang pasien yang menjalani prosedur ESG bersama Dr. Setien. Simptom yang saya alami hanya rasa mual dan masa permulaan ada sikit muntah lah. Selepas tu hanya mual sahaja. Maksudnya selepas prosedur, saya hanya berehat daripada aktiviti saya selama 2 hari sahaja. Lepas tu saya kembali aktif seperti sedia kala. Pada asalnya saya nak buat bariatrik, tapi saya disuggest oleh Dr. Nolita untuk cuba prosedur ESG sebab saya punya HbA1c saya sangat tinggi dan saya mengalami kesukaran untuk kawal gula lah. Dengan kaedah ini diharapkan gula saya dapat dikontrol. Selepas 2 minggu saya rasa seperti biasa. Macam saya cakap dengan pasien tadi, macam tak ada buat apa-apa prosedur. Sebab keadaan badan yang seperti sedia kala, cuma saya rasa badan semakin ringan dan inch saya semakin berkurangan. Seperti baju yang saya pakai hari ni memang dah lama tak pakai dan hari ni saya dapat pakai semula baju ni. Bagi yang ingin buat bariatrik boleh cuba kaedah ECG, mempertimbangkan kaedah ECG kerana kurangnya kesan sampingan dan tempoh masa yang singkat untuk recovery. Bagi orang yang busy, ESG adalah option yang terbaik untuk kita kurus dan mendapatkan kesihatan yang lebih baik.